Layanlah saya, Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sat. Episod kali ni saya nak tunjukkan awal mula video saya. Saya buat 3D box. 3D box ni dia macam ni. Dia macam bergerak tapi dia tak bergerak. Pelik kan? Kalau nak tengok video ni boleh tengok dekat sini. Tulis je tajuk dia semua. Lepas tu pula kamu akan dapat tengok saya buat yang lebih menarik daripada konten ini. Konten ni ciptaan pertama saya. Ciptaan pertama saya. So tak adalah impact dia gempak sangat. Cuma saya nak post balik sebab ni sebuah kenangan lah bagi saya. So kamu tak payahlah expect tinggi sangat. So sebab video ni kan betul-betul ni lah awal permulaan lah. Dia guna cardboard. Kita perlulah ada contoh untuk membuatnya. Contoh taklah secantik mana. And then kita perlulah kerat pakai pisau. Berhati-hatilah ketika menggunakan pisau. Okay? Tak nak. Hati-hati lah. Betul lah. Okay, tak payah lah. Ini baru tak payah. Tak macam video yang ni. Video yang ni saya guna papan plywood. Saya potong pakai mesin. Yang tu lebih power lah. Yang ni awal mula. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Dan yang terakhir, anda perlu letak selotip untuk mencantumkan kotak-kotak tersebut. Ikutlah kreativiti masing-masing. Janganlah kreatif ikut nafsu sangat. Relax-relax je. Dan yang paling penting apa? Halal. Hope enjoy this video. Don't forget like, share dan subscribe. Stay tune, lepas ni ada lagi benda-benda yang kita nak buat yang lebih asyik lagi. Stay tune sahaja. Dan jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda video ini. Layanlah saya, Sat. So, macam mana? Enjoy tak tengok video tadi? Best kan? Boleh lah, so-so lah. Yasakan ni no magatama.